Setakat hari ini 182 pemuda UMNO bahagian telah pun bermesyuarat, telah pun mengadakan mesyuarat perwakilan di tingkat bahagian, dan kita masih lagi ada 9 lagi pemuda UMNO bahagian yang akan bermesyuarat pada hujung minggu ini. Dan selesai 9 pemuda bahagian ini, maka selesailah semua mesyuarat perwakilan pemuda di peringkat bahagian. Saya telah menerima usul-usul yang telah diterima daripada pemuda bahagian-bahagian, dan semua usul ada dalam ini, dan saya akan minta pengurusan pemuda UMNO Malaysia di bawah naib ketua untuk meneliti setiap usul yang datang daripada pemuda UMNO bahagian, supaya kita dapat memahami keadaan daripada akar umbi dengan lebih mendalam lagi. Kita juga telah bincang beberapa isu semasa dalam mesyuarat jawatankuasa pemuda UMNO Malaysia tadi, dan kita telah ambil ketetapan bahawa kita akan terus memperkukuhkan lagi parti UMNO dalam keadaan kita berdepan dengan pelbagai masalah. Pemuda UMNO akan komited untuk menguatkan lagi jentera kita dan menguatkan lagi parti kita, supaya dapat kita menguatkan institusi parti dan juga kepimpinan parti. Walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran, kita yakin bahawa dengan komitmen daripada pemuda untuk terus memberi komitmen memperkukuhkan parti, kita akan dapat mengatasi kemelut yang dihadapi pada hari ini. Dan kita juga telah mengambil ketetapan untuk memberi masa untuk isu-isu besar yang dihadapi kerajaan dan parti hari ini dapat diselesaikan melalui proses-proses tertentu, sama ada proses siasatan dan juga proses-proses yang lain yang melibatkan agensi-agensi kerajaan. Kita telah setuju bahawa semua isu ini perlu diselesaikan dengan cepat, dan kita perlu bagi masa untuk isu ini dapat diselesaikan sepenuhnya. Dan kita juga telah buat ketetapan bahawa dalam tempoh masa yang terdekat kita akan berjumpa dengan Presiden Parti. Kita akan mohon untuk menghadap Presiden Parti untuk menyampaikan pandangan pemuda UMNO Malaysia, terutamanya pandangan dan pendirian yang telah dibuat melalui mesyuarat perwakilan pemuda baru-baru ini. Dan juga pada masa yang sama kita akan mohon untuk berjumpa dan menghadap Timbalan Perdana Menteri yang baru, iaitu Naib Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, supaya perkara yang sama dapat kita sampaikan kepada kedua-dua pemimpin utama kerajaan, Presiden, Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri, berkenaan dengan isu-isu dan juga pandangan daripada bawah, daripada akar umbi pemuda, supaya tindakan dapat diambil terhadap kerisauan dan juga terhadap keresahan yang dirasai oleh pemuda di peringkat akar umbi. Contoh isu-isu seperti mana yang kita semua tahu adalah isu yang berkenaan dengan derma politik, isu yang berkenaan dengan persepsi rakyat, isu yang berkenaan dengan siasatan, berhubung dengan derma, dana politik, berhubung dengan 1MDB dan sebagainya. Ini semua isu yang bukan hanya dibincang di peringkat pemuda, tetapi dibincang di kalangan rakyat, terutama di kalangan pengundi muda, anak muda Malaysia di luar parti. Jadi kami sebagai badan ataupun sebagai pergerakan yang mewakili suara orang muda dalam UMNO dan menjadi jambatan antara UMNO dan juga pengundi muda, ini menjadi tugas kita untuk sampaikan perspektif dan juga persepsi orang muda kepada pucuk pimpinan parti kita. Tidak akan ditapis. Ya? Tidak akan ditapis. Tidak akan ditapis sebab semua dia akan diserahkan dalam bentuk usul, dan usul ini datang daripada semua bahagian dalam pelbagai bentuk, ada pelbagai pandangan, dan kita akan nyatakan pada pucuk pimpinan apa yang kita dengar daripada akar umbi dan daripada anak muda di luar parti, supaya pucuk pimpinan parti dapat melaksanakan apa yang patut untuk kembalikan keyakinan
kumpulan ini pada parti. Berhubung pandangan perwakilan yang minta Datuk Seri Najib jawatan pemberihan, bagaimana pemuda melihat isu nadikan serius atau akan dikenakan tindakan kepada mereka yang berpandangan sedemikian? Itu kalau tak silap saya hanya datang daripada satu bahagian. Itu pun bukan usul pemuda bahagian, itu datang dalam bentuk usul tergempar daripada satu cawangan, ya. Tetapi perkara itu pun telah pun saya maklumkan pada Presiden. Saya kata ini adalah usul yang tidak dirancang oleh bahagian, pemuda bahagian, tapi datang daripada satu cawangan. Tetapi semua ini kita akan bawa kepada perhatian Presiden. Pandangan mengenai usul yang tadi dibawa. Apa dia? Apa komen wajib dalam Tak apalah, itu biar kita bincang dengan Presiden nanti dalam perjumpaan, ya. Sebab saya tak nak mendahului perjumpaan kita dengan Presiden. Bila tu perjumpaan dengan Presiden? Kita akan buat selepas, kita akan mohon tarikh selepas Majlis Tinggi. Kita akan tunggu sehingga Majlis Tinggi sebab Presiden nak supaya semua mesyuarat perwakilan UMNO bahagian selesai. Lepas tu akan ada mesyuarat Majlis Tinggi. Lepas mesyuarat Majlis Tinggi barulah kita akan jumpa dengan Presiden. perhimpunan bersih dikatakan akan ada seramai 1 bilion. 1 bilion? Wow. Saya tak tahu di Malaysia ni ada sampai 1 bilion. Tengoklah macam mana. Macam mana saya nak komen 1 bilion ke 1 bilion. Tengok dulu. Okey. YB ada usul untuk daripada pemuda supaya pemilihan UMNO dijalankan seperti biasa. Mungkin komen YB. Kita ada bincang tadi, tapi saya telah minta supaya jangan kita buat apa-apa keputusan dulu. Kita akan tunggu sehingga setiap mesyuarat perwakilan pemuda UMNO bahagian selesai. Lepas itu saya akan minta Ketua-Ketua Pemuda Negeri dan juga Exco minta pandangan daripada pemuda bahagian sebelum kita buat ketetapan di peringkat pemuda UMNO Malaysia. Buat masa ini kita masih lagi terikat dengan keputusan Majlis Tinggi yang ingin menunda dan menangguhkan pemilihan sehingga 18 bulan, selama 18 bulan, tetapi memandangkan ada pandangan daripada akar umbi yang berbeza daripada ketetapan tersebut. Kita akan selesaikan dulu mesyuarat perwakilan, barulah kita akan melihat sejauh mana apa pandangan itu dipegang oleh peringkat pemuda akar umbi. Barulah kita dapat buat satu ketetapan. Okey. Pemuda Terengganu ada buat satu usul untuk lantik Datuk Seri Zahid sebagai timbalan Presiden berkaitan Tan Sri Muhyiddin. Jawatan bahagian Keningau, bukan pemuda, bahagian Keningau. Jawatan timbalan Presiden ini tak boleh dilantik. Jawatan timbalan Presiden ini adalah jawatan yang dipilih. Ya, dan kita juga telah bincang perkara ini tadi dan kita telah buat pendirian bahawa pemuda mengakui dan kita masih menghormati Tan Sri Muhyiddin sebagai timbalan Presiden UMNO. Okay? Alright, thank you. Terima kasih.